Ramai yang masih keliru tentang sunscreen. SPF ni penting ke? Perlu ke SPF 100? Jom kita fahamkan konsep SPF dulu. Pernah dengar kan SPF 30, SPF 50? SPF bermaksud Sun Protection Factor, yakni bahasa Melayunya adalah faktor perlindungan dari cahaya matahari untuk memberikan perlindungan tinggi terhadap UV dan membantu mencegah hyperpigmentasi akibat cahaya matahari. Nombor kat SPF tu menunjukkan berapa lama kulit kita dilindungi sebelum terbakar berbanding dengan tak pakai langsung. Tapi sunscreen bukan sekadar perlindungan. Kalau ada dark spots, cari sunscreen yang ada thiamidol. Thiamidol dapat bantu kurangkannya dan prevent dark spots tu muncul balik. Ia juga boleh cerahkan tona kulit dengan mengurangkan penghasilan melanin. Paling penting, pilih sunscreen yang terbukti secara klinikal dan dermatologi. Sekarang saya nak share sikit tips mudah untuk pilih dan gunakan sunscreen. Yang pertama, pilih SPF 50. Ini cukup untuk kegunaan harian. Yang kedua, cari label broad spectrum untuk dapat perlindungan daripada kedua-dua UVA dan UVB. Yang ketiga, ikut two finger rule. Sapu sunscreen dengan jumlah sepanjang 2 jari untuk dapatkan perlindungan optimum. Dan yang terakhir, jangan pakai sunscreen terus keluar rumah. Sunscreen perlukan 15 hingga 30 minit untuk meresap sepenuhnya ke dalam kulit kita sebelum dapat memberikan perlindungan daripada cahaya matahari.